legendary fried chicken restaurant since 1984 in Shah Alam. Nama saya Zakia. Kita ni family business lah. Daripada abang, lepas tu abang dah meninggal, kita sambunglah perniagaan daripada abang tu kan. Kedai ni dah lama dah. Sejak tahun 1984 dah buka dah kat sini. Sampai sekarang lah dah 42 tahun lah kedai ni. Okey, yang special kat sini, ayam goreng lah. Kita kat sini dia satu rasa je. Dia kata orang original je lah. Kita tak ada buat yang spicy punya. Yang 2 ketul ni RM13.50. Yang 3 ketul ni RM15.50. Kalau yang dalam FC dia ada 3 ketul ayam, ada bun, ada coleslaw, ada mashed potato. Semua dekat restoran RFC ni kita semuanya resepi sendiri. Kulit pizza ni pun semua kita buat sendiri. Oh, best seller sini macam kebab dengan pizza, burger. Kerja kita ni semuanya orang-orang dah berumur. Ada orang OKU, warga emas. Kedai sini memang buka hari-hari. Kalau hari Isnin sampai Jumaat kita buka 7.30 sampai 9 malam. Kalau public holiday atau weekend daripada 9.30 sampai 9 malam. Okay, kepada warga-warga negara Malaysia lah, mana yang suka makan ayam goreng ke, datanglah dekat restoran FC dekat Kompleks Fikir Shah Alam. Bye bye. Terima kasih.